Dalam tekanan kerja, kadang-kadang manusia diuji. Jalan mudah atau jalan berkat? Rahmat, seorang pegawai kewangan, sedang bergelut menyiapkan tuntutan bulanan. Cik Rahmat, boleh saya bincang sekejap? Saya vendor kontraktor. Proposal and claim saya asyik kena reject. Saya perlukan duit tu untuk bayar pekerja. Ini, sebagai tanda terima kasih, Encik tolong luluskan. Lepas ni semua hutang selesai. Balik lambat malam ni. Banyak benda kena urus. Gunakan dulu. Bayar bil yang tertunggak tu. Banyak ni abang. Tak apa. Sekurang-kurangnya malam ni kita boleh tarik nafas sikit. Kau tak makan? Tak lalu. Dah ada duit, selesai hutang. Tapi kenapa rasa macam kita makin jauh? Sepatutnya aku rasa tenang sekarang. Pop, masalah dah selesai. Kenapa dada aku masih rasa sempit? Setiap kali aku cuba bernafas panjang, rasa berat tu ada lagi. Hello? Sekarang? Baik. Banyak musibah lah. Kereta asyik rosak, elektrik kena potong. Gaji bulan baru ni laju sangat habis. Masalah kita pun sama. Saya tak minta hidup mewah. Saya cuma nak hidup yang tenang. Dokumen tiada, tapi klaim diluluskan. Pelik. Encik Rahmat, boleh jelaskan kelulusan ini? Buat masa ini, Encik Rahmat akan digantung sementara daripada tugas sehingga siasatan dalaman ini selesai. Digantung sementara? Ya. Ini prosedur standar. Kami terpaksa buang Cik Rahmat serta saman ke atas awak atas isu ketidakintegriti. Hadiah kecil je, Encik. Klaim vendor Emerald percepatkan sikit ya. Maaf, saya tak boleh terima. Dokumen awak belum lengkap. Fail awak paling kemas dan telus. Tahniah. Alhamdulillah, pencapaian audit kita berjaya.
Terima kasih. Sazmin berjaya jaga integriti di sini. Great job, Sazmin. Well done. Pihak pengurusan dan HR ingin memaklumkan bahawa integriti dan pematuhan prosedur adalah kriteria utama dalam penilaian. Penerima anugerah prestasi yang integriti 25 adalah Encik Sazmin. Hari ini nampak tenang. Alhamdulillah. Rezeki cukup bila cara kita betul.